Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita ada sebiji Hyundai Starex yang datang ke bengkel kita yang mengadu masalah aircon. Okey, so bila kita periksa, customer cakap dia kurang rasa bahagian belakang lah, bahagian depan sejuk. So bila kita buka dan kita nampak datang daripada cooling coil. Sebab apa? Cooling coil dia kotor. Satu. Satu lagi ada leaking lah. Leaking tu disebabkan bocor. Itu pun boleh jadi tak sejuk lah. Satu dia punya valve condition dia teruk lah. So kalau macam ni kita bagi ni lah harga untuk buat cooling coil dengan tukar valve. Lalang buat ni baik kita flushing sekali lah. Alright. So kalau korang ada masalah aircon ataupun suspension, ataupun kalau korang pun nak buat service maintenance, korang boleh datang Fizi Motorsport Sunway Tambun Ipoh.